Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Perantau Madani aka Kemal. Jalan jam teruk guys. Park dulu tepi. Apa pun aku dah janji semalam, isu air dah settle. Sebab kerajaan janji, kerajaan negeri janji, dia akan bincang semula, dia akan turunkan, dia akan tengok keadaan balik. Tetapi pagi ni ramai orang atok aku. Sute Terengganu atau kaku. Bapa berdua pulak ni, apa nama tebing di patah Batu Buruk tu, rutuh pulak tuan-tuan. Subhanallah. Tengok gambar ni, rutuh pulak. Oh Rabbi, mainan apa tuan-tuan? Mainan apa lagu ni? Pertama, ingat tak tuan-tuan, apa nama Breakwater, projek Breakwater yang telah kerajaan Terengganu buat daripada tahun lepas lagi. Letak batu hilang, letak batu tengah laut hilang, letak batu tengah laut hilang. Itu adalah tujuan untuk selamatkan patah-patah daripada terbih. Masuk pulak, lepas tu terbih pulak jalan Batu Buruk tu. Gambar tadi tu, terbih pulak jalan Batu Buruk tu, kerajaan pun umumkan bajet buat pulak jalan tu. Letaklah pulak siku supaya jalan tu tak terbih. Jadi jalan tu siap comel. Semalang gambar ni YB Hanafiah pergi melawak. Tapak projek, tengok siap dah. Alhamdulillah nak buka. Malang tadi uji pulak ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sekalian alang ni uji, Tuhan uji pulak, rutuh pulak. Apakah petandanya Tuhan nak tunjuk ni tuan-tuan? Apakah petanda Tuhan nak tunjuk? Ini semua hasil kerja kerajaan negeri Terengganu. Projek ini disediakan pembiayaannya oleh kerajaan persekutuan masuk ke kerajaan negeri Terengganu melalui agensi Jabatan Salirang Air dan Salirang, dan projek itu dikelola oleh kerajaan negeri Terengganu ini nak kaboy. Dan kontraktor daripada kerajaan negeri Terengganu, anak syarikat kerajaan negeri Terengganu. Jadi guys, cukuplah. Cukuplah. Tak tahulah kenapa lagi Tuhan nak tunjuk. Adakah ini kesan daripada kunut nazilah? Sute Allah nak tunjuk kita. Tapi itulah, tak mahulah nak main sampai cerita setara tu. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.